قومكم معشر المسلمين يجلب الفوز والانتصار. صومكم معشر المسلمين يجلب الفوز والانتصار. فاغنموا كل وقت ثمين لاجتماع العطايا الغزار. كل من طهر الصائمين من ذنوب الهوى كالبحار واجتبى منهم العاكفين ليلهم مع صيام النهار. شهر صوم ترى هل نراك مرة مقبلا بالسرور أو نرى ليلة من ثناء قدرها ما يفوق الشهور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على الصيام والقيام وعلى تعليم العلم وطلب العلم، ووفقنا للخير وتقبل منا الصالحات يا أكرم الأكرمين. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita teruskan dengan majalis Ramadaniyah pada malam ini, dan ini di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ke atas hamba ini yang fakir dan ke atas para muslimin dan muslimat. Allah Ta'ala telah mempermudahkan bagi kita satu cara untuk kita mengajar dan belajar ilmu agama pada malam-malam Ramadan yang penuh dengan berkat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam ini InsyaAllah saya akan memperbahaskan tentang satu perkara yang penting, yang ia kelebihan sedekah. Kerana dengan ini mengingatkan diri saya dan para muslimin dan muslimat tentang amalan ibadah, amalan yang baik ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan ia di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah al-azim. Bahkan warid dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Yani dia sangat pemurah sallallahu alaihi wasallam dan sangat buat kebaikan, dan dia pada perkara ini lagi kuat daripada angin yang membawa
yang membawa air, yang membawa air yang memanfaatkan tanaman. Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang riwayat oleh Ibnu Hibban, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." yakni sedekah memadamkan dosa seperti mana air memadamkan api. Seorang yang fikir ingat dirinya, dia sebelum Ramadan telah buat banyak dosa dan dia mahu dihapuskan dosa-dosanya, maka hendaklah dia memperbanyakkan sedekah. Ini di antara cara supaya dosa-dosanya itu dipadamkan. Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang riwayat oleh Al-Bukhari, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." yakni jagalah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan kamu bersedekah separuh buah tamar. Allahu Akbar. Kalau kita fikir tentang hadis ini dan tentang maknanya, maka bagi orang yang kata, dengan apa saya mahu bersedekah? Saya tak ada duit yang banyak. Kamu punya ke satu kotak kurma? Punya ke beberapa ringgit? Maka kamu sedekahkan walaupun dengan sebahagian daripada itu. Tidak semestinya seorang dia adalah sangat kaya sampai dia mahu buat sedekah. Tidak. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan separuh daripada sebiji kurma, tamar. Tengok, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak sebut dengan sebiji kurma. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebahagian daripada buah kurma itu. Maka kalau dapat buat lebih daripada itu, buat. Tapi kalau tidak dapat, jangan tinggalkan langsung sedangkan mampu untuk buat walaupun sedikit. Dan muslimin dan muslimat, hendaklah diketahui bahawasanya di antara sebaik-baik sedekah adalah ilmu, memberi ilmu kepada manusia. Maka seorang yang mampu untuk mengajar kepada orang ramai ilmu aqidah, ilmu fardu ain, ini di antara sebaik-baik sedekah yang dia buat. Bahkan ini memanfaatkan orang awam lebih daripada diberi kepada mereka duit. Kenapa? Kerana seorang dengan ilmu agama, dia tahu bagaimana selamat daripada api neraka. Dia tahu bagaimana selamat di hari akhirat. Walaupun dia hidup dalam dunia ini dalam kesusahan, hidup dalam keadaan fakir. Adapun orang fakir yang jahil, walaupun orang memberi kepadanya sedekah, dia ambilnya, dia menggunakannya, hatta kadang-kadang dia menggunakannya dalam haram. Kadang-kadang orang fakir yang jahil, dia dapat sedekah tapi dia belanjakan dalam perkara yang haram. Maka jika kita mampu untuk mengajar ilmu agama kepada orang lain, hendaklah kita buat. Ini di antara sebaik-baik sedekah. Jika kita tidak mampu bantu siapa yang mengajar kepada orang ramai ilmu agama dan niat dengan ini kamu buatnya lillahi ta'ala, maka sekarang jangan kita tunggu dan tangguhkan. Jangan kita kata nanti saya buat. Sekarang siapakah kenalan kamu, buat share dengan mereka, minta daripada mereka masuk dan belajar ilmu ini. Dan niat kamu buat ini kerana Allah subhanahu wa ta'ala mahukan mereka belajar ilmu agama. Maka sekarang kita cuba untuk menjemput kerabat dan sahabat, kawan-kawan, untuk mereka masuk dan belajar ilmu ini. Juga di antara kelebihan sedekah,
Annal mutasaddiqa fi dhilli sadaqatihi yawmal qiyamah. Yani seorang yang membuat sedekah, dia akan berada di bawah bayangan sedekah dia di hari akhirat. Masya Allah al-azim. Masya Allah al-azim. Warid dalam hadis tentang perkara ini dalam Sunan Al-Baihaqi. Dan juga sedekah itu satu cara untuk merawat, ia adalah ubat untuk merawat penyakit-penyakit fizikal. Masya Allah al-azim. Allah maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Jika orang dia sakit, maka apakah dia buat? Hendaklah dia buat sedekah. Ramai orang zaman sekarang tidak terlintas dalam fikiran mereka apabila mereka sakit untuk buat sedekah. Apa yang terlintas dalam fikiran mereka adalah mereka pergi hospital, mereka beli obat, mereka jumpa dengan doktor yang pakar, mereka ambil suhu setiap beberapa jam dan macam itu. Tapi tidak lintas dalam fikiran mereka tentang sebab-sebab yang batin. Sebab-sebab ada dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Di antara sebab-sebab yang zahir, apabila seorang sakit, dia pergi jumpa doktor, ambil makan obat. Tapi di antara sebab-sebab yang bukan di antara sebab-sebab yang sebab yang batin, orang buat amalan yang baik, dengan berkatnya insya-Allah taala dipermudahkan urusan dia. Bukankah Allah taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dengan ketakwaan kepada Allah, maka Allah taala menjadikan kepada seorang jalan keluar daripada kesusahannya dengan ketakwaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan menjadikan rezeki sampai kepadanya daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka pun. Masya Allah. Maka apabila kita ada dalam kesusahan, jangan kita hanya ingat tentang sebab-sebab zahir. Ingat, buat doa, buat salat, buat sedekah. Dawu mardakum bis sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Yani rawatkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Ibu sakit, anak sakit, diri sendiri sakit, pergi buat sedekah lillahi ta'ala. Niat ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah dipermudahkan urusan. Dan juga sedekah ada padanya rawatan bagi penyakit hati, bukan hanya bagi penyakit fizikal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda seperti mana warid dalam Musnad Ahmad, "Idza aradta talyina qalbik fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Yani jika kamu mahukan hati kamu jadi lembut, mahu melembutkan hati kamu, maka hendaklah kamu memberi makanan, bersedekah kepada orang yang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan sapu dengan tangan kepala seorang yang yatim. Yatim itu yang ayahnya meninggal dunia dan dia belum baligh. Maka ini ada padanya pahala apabila buat ini, kerana ini menggembirakan anak itu, seorang anak yatim. Maka orang yang dia membuat sedekah akan dapat hatinya jadi lembut, akhlaknya jadi lagi bagus. Dan orang yang membuat sedekah, Allah Ta'ala memberkati hartanya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Ada setengah orang apabila mahu buat sedekah, dia akan kira berapa ada duit, berapa akan kurang daripadanya. Tapi orang yang tahu dan telah cuba, dia buat sedekah dengan ikhlas, maka dia tahu bahawasanya dalam banyak keadaan apabila buat sedekah dengan sedikit, dapat banyak. Buat sedekah dengan sedikit, dapat banyak. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah.
Ini hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan diberkati harta seorang apabila dia membuat sedekah. Jangan tengok kepada, jangan kata saya ada sedikit sahaja, nanti lagi kurang. Tak, kamu ingat dengan sedekah ini diberkati harta kamu. Masya Allah al-Azim. Dan itu yang kekal bagi seorang untuk hari akhirat daripada hartanya, apa yang dia telah menggunakan dalam kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. Yani apa yang kamu berinfak daripada kebaikan kerana Allah, maka itu bagi diri kamu. Itu yang kekal bagi seorang untuk akhiratnya. Adapun apa yang dia gunakan untuk mahu membina rumah yang mewah, membeli kereta yang mewah, untuk mencantikkan rumah, menghiaskan rumah, membeli baju yang mahal, dan seperti itu untuk dia makan, minum, berluas-luas dalam makanan dan minum, apa yang dia buat bukan kerana Allah, maka itu tidak kekal bagi dia. Di dunia sahaja. Di dunia sahaja. Nanti dia tinggalkan semua, masuk dalam al-qabr, berseorangan. Hartanya tidak akan masuk sekali dengan dia. Tapi kalau dia telah menggunakan hartanya dalam kebaikan, telah membuat sedekah, maka itu dia akan dapat pahalanya di hari akhirat. Dan yang membuat sedekah, maka akan digandakan pahala bagi dia. Akan digandakan pahala bagi dia. Allah Ta'ala berfirman, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Allah Ta'ala menjadikan pahala orang yang buat sedekah digandakan. Masya Allah al-Azim. Dan orang yang membuat sedekah, maka ada satu pintu bagi syurga namanya babus sadaqah. Dia akan dipanggil untuk masuk daripada pintu itu, pintu sedekah. Dan ada banyak lagi kelebihan bagi sedekah, para muslimin dan muslimat. Tapi harap dengan apa yang kita sebut pada malam ini itu jadi peringatan bagi kita semua, dan kita ambil peluang di bulan Ramadan, pahala digandakan, pahala sedekah digandakan, maka hendaklah kita ambil peluang dan kita beramal dengan apa yang kita telah dengar pada malam ini. Okey. Untuk malam ini kita mahu sambung dalam kitab Al-Mukhtasar, syarahan tentang ilmu fardu ain. Tetapi saya ingatkan sekali lagi semua muslimin dan muslimat yang ikut kita sekarang, siapa yang mereka sayang kepada mereka, kamu ingat siapa yang kamu sayang kepadanya, jemput dia untuk dia masuk belajar ilmu agama lillahi ta'ala. Ada setengah orang apabila dia buat iftar, ada makanan yang sedap-sedap, dia ingat siapa dia sayang, dia jemput dia untuk dia rasa makanan yang sedap. Apabila dia mahu pergi keluar piknik, mahu keluar untuk pergi ke satu restoran yang istimewa, dia ingat siapakah sahabat rapat, siapakah kerabat yang dia sayang, maka dia cuba untuk kumpulkan mereka, bawa mereka sekali supaya mereka seronok dengan kelazatan itu. Ini ilmu agama sangat penting. Kita utamakan ilmu agama. Siapa yang kita sayang, jemput dia untuk dia masuk dan belajar lillahi ta'ala. Dan siapa yang ada anak yang mumayyiz, suruh dia duduk dan dengar syarahan tentang ini kerana ia sangat penting. Okey. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam ini kita mahu mula syarah tentang al-wudu. Kata pengarang rahimahullah, buka kitab pada muka surat 36. Jika belum ada salinan, boleh dapatnya daripada Telegram. Boleh ada link daripada page kita ke Telegram, boleh download. Maka kata pengarang, faslun wa min syurutis salatil wudu wa furuduhu sittah. Antara syarat sah salat adalah wudu, dan fardunya, rukunnya, yakni 6 perkara.
Maka di antara syarat sah salat adalah wudu. Salat tidak sah tanpa wudu. Dan wudu ada baginya rukun-rukun dan ada baginya syarat-syarat. Dalam fasal ini kita mahu bahaskan tentang rukun-rukun. Apakah beza di antara rukun dan syarat? Ar-ruknu ma kana juz'an min al-amal wa la yasihhu al-amalu bidunih. Rukun adalah apa yang ia sebahagian daripada perbuatan dan perbuatan tidak sah tanpanya. Sebahagian daripada amalan dan amalan tidak sah tanpanya. Adapun syarat, maka apa yang ia bukan sebahagian daripada amalan, tapi amalan juga tidak sah tanpanya. Contoh bagi rukun, ruku'. Ruku' itu rukun bagi salat, kerana ruku' adalah sebahagian daripada salat. Salat tidak sah tanpa ruku'. Okey. Adapun contoh bagi syarat, wudu' bagi salat. Wudu' adalah syarat bagi salat, walaupun ia bukan sebahagian daripada salat, tapi ia syarat, maka salat tidak sah tanpa wudu'. Maka kedua-duanya, rukun dan syarat, tidak sah amalan tanpanya, tetapi yang rukun adalah sebahagian daripada amalan, adapun yang syarat bukan sebahagian daripada amalan. Rukun-rukun wudu' adalah 6. 4 diketahui daripada Al-Quran, dalilnya daripada Al-Quran, dan 2 dalilnya daripada Al-Hadith. Kata pengarang rahimahullah, al-awwalu niyatu at-taharati lis-salat aw ghayruha min an-niyyati al-mujzi'ati 'inda ghasli al-wajh ay muqtarinatan bi ghaslihi 'inda al-imam asy-Syafi'i wa takfi an-niyyatu in taqaddamat 'ala ghasli al-wajh biqalilin 'inda Malik. Yang pertama, niat bersuci untuk salat atau selainnya daripada niat-niat yang diterima ketika membasuh muka, iaitu beriringan dengan membasuh muka di sisi madhab Imam Asy-Syafi'i, dan memadai niat tersebut sekiranya ia didahulukan sedikit daripada membasuh muka di sisi madhab Imam Malik. Baik, rukun yang pertama adalah niat. Niat itu amalan hati. Okey, niat adalah amalan hati. Apabila kita kata amalan hati, maknanya mesti dibuat dengan hati. Kalau orang dia hanya baca dengan lidah, tidak buat dalam hati, tidak sah. Tidak sah. Niat adalah amalan hati. Maka hendaklah seorang dia buat niat, dan berdasar mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, niat itu kena mengiringi membasuh juzuk yang pertama yang dibasuh daripada muka. Apabila membasuh juzuk yang pertama daripada muka, niat kena ada. Maka ia mengiringi membasuh juzuk yang pertama yang dibasuh daripada muka. Ini berdasar mazhab Imam Syafi'i. Maka kalau buat niat sebelum, kemudian membasuh muka tanpa ada niat yang mengiringi, dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Niat itu dia niat apa? Apakah niat, contoh niat yang memadai, yang sah untuk seorang membuat? Okey, seorang boleh niat fardu wudu, atau dia niat al-wudu, atau dia niat istibahat fardu salat contohnya. Maka ini di antara niat-niat yang memadai. Kalau orang baca niat dengan lidah, boleh, bukan bid'ah yang sesat, boleh buat. Tetapi membaca niat dengan lidah adalah untuk membantu hati menghadiri niat yang betul. Yakni boleh baca dengan lidah, tapi pastikan juga buatnya dengan hati. Ada setengah orang, apabila kita syarah tentang niat ini, ada setengah yang walaupun kita syarah dan jelaskan, tapi mereka mengalami was-was. Kita cuba menjelaskan bagi mereka bahawasanya perkara ini mudahlah. Mudah, bukan susah, mudah. Apabila kamu membasuh juzuk pertama, kasat dengan hati kamu membuat apa? Membuat wudu. Mudah. Tetapi walaupun kita syarah, kadang-kadang ada orang mengalami was-was. Jadi dia kata, saya tak dapat buatnya. Macam mana? Mengiringi. Isu mengiringi itu. Maka kerana ini pengarang di sini, walaupun kitab ini
masalah-masalah yang atau isu-isu yang dibahaskan di dalamnya adalah menurut mazhab Asy-Syafi'i, tapi di sini dia sebut tentang mazhab Maliki. Kenapa? Kerana ada setengah orang berlaku kepada mereka was-was yang teruk sampai menjadikan mereka tinggalkan wuduk dan salat. Maka dia mengajar bahawasanya jika ada orang yang dia kata saya tak dapat buatnya mengiringi, ajar kepada dia cara mazhab Imam Malik. Apakah cara mazhab Imam Malik? Apakah ia? Kalau orang dia buat niat sedikit sebelum mula membasuh mukanya, sah berdasar mazhab Imam Malik. Walaupun ia tidak mengiringi membasuh juzuk pertama daripada muka, jika dia telah buat niat sedikit sebelum membasuh muka, sah berdasar mazhab Imam Malik. Maka orang yang mengalami was-was, ajar kepada dia ikut mazhab Malik dan jangan sampai kepada tahap dan keadaan yang mana dia tinggalkan wuduk. Ada disebut oleh setengah para ulama kisah tentang seorang yang ada was-was yang teruk. Dia mahu angkat hadas yang besar. Maka dia pergi ke sungai. Kemudian dia turun dalam sungai, mahu angkat hadas besar. Tapi setiap kali dia turun, dia kata niat tak jadi, tak sah niat. Tak jadi niat. Kemudian dia naik balik dan ulang. Sampai malam. Was-was teruk. Dia kata, hari ini saya tak dapat buat. Esok saya nak sambung. Allahu Akbar. Apakah keadaan ini? Was-was ini apakah sebabnya? Kata ulama, sama ada kejahilan, kerana jahil tidak tahu bagaimana dibuat dengan cara yang betul. Dia tidak tahu bagaimana dibuat perkara itu dengan cara yang menurut syarak. Dia tidak belajar rukun-rukun dan syarat-syarat, tidak disyarahkan kepada dia bagaimana dibuat perkara ini dengan betul. Maka sama ada ini, atau dia ada kelemahan dalam akalnya. Maka kadang-kadang dia ada penyakit berlaku kepada dia, penyakit mental. Apabila ada penyakit mental, kadang-kadang itu menyebabkan was-was. Maka kalau keadaan yang pertama kejahilan, kena belajar, jemput dia masuk belajar ilmu agama. Jika kes yang kedua, apakah dia buat? Kalau kes yang kedua, dia pergi jumpa doktor yang thiqah, yang beramanah, untuk dia bagi kepada dia ubat rawatan. Dan hendaklah orang ini memperbanyakkan la haula wala quwata illa billah, sangat bermanfaat. Okey. Kata pengarang rahimahullah, al-thani غسل الوجه جميعه من منابت شعر رأسه إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن شعرا وبشرا لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا. Yang kedua, membasuh muka keseluruhannya bermula daripada tempat tumbuh rambut kepalanya hingga ke dagu, dan bermula dari anak telinga, daripada anak telinga hingga anak telinga, meratapi segala bulu dan kulit. Tidak wajib membasuh batin janggut seorang lelaki dan jambangnya yang lebat keduanya. Okey. Rukun yang kedua daripada rukun-rukun wuduk. Rukun yang kedua daripada rukun-rukun wuduk adalah membasuh muka. Apabila kita kata membasuh muka, hendaklah difahami apakah batasan muka supaya dibasuh dengan cara yang betul. Apakah batasan muka? Kata ulama, min manabiti sya'ri ra'si inda ghalibin nas, daripada tempat tumbuh rambut pada kebiasaan banyak manusia, sampai ke al-dhaqn, sampai ke dagu. Wa minal udhuni ilal udhun, daripada anak telinga sampai anak telinga. Tapi di sini walaupun kita kata
anak telinga, walaupun kita kata anak telinga, tapi anak telinga yang dinamakan watidul uzun, yang ia bahagian daripada telinga, ia tidak masuk. Anak telinga tidak masuk dalam muka. Ia tidak masuk dalam muka. Tetapi asal telinga di sini, asal telinga yang mana padanya ia bertemu dengan muka, hendaklah dibasuh supaya memastikan kadar yang wajib dibasuh daripada muka sudah dibasuhkan. Okey? Maka daripada satu telinga ke satu telinga, daripada tempat tumbuh rambut pada kebiasaan manusia sampai ke dagu. Kenapa kita kata pada kebiasaan manusia? Karena kalau rambutnya ia mula daripada tengah kepalanya, maka tidak wajib dia mula basuh daripada atas daripada tengah kepalanya, tidak. Tapi dia akan kata, kalau tumbuhan rambut aku itu biasa macam kebanyakan manusia, dari mana saya akan mula? Maka dia mula daripada situ sampai ke dagu. Dagu itu apa? Dagu adalah tempat bertemu dua tulang yang ada di bahagian bawah daripada muka. Ada dua tulang di sini di bawah, mana ia bertemu di sini. Ini namanya dagu. Ini adalah dagu. Okey? Maka ini adalah batasan muka. Jadi apa yang bawah daripada itu, apa yang sini, ini bukan daripada muka, ini daripada leher. Kerana ini, seorang wanita, apabila kita kata bahawasanya mukanya bukan aurat, maka hendaklah dia menutupkan apa yang selain muka dan dua tapak tangan. Hendaklah dia menutupkannya. Termasuk di antara apa yang dia kena menutupkan adalah leher. Leher kena menutupkan. Maka kalau kita tengok ta'rifan al-Imam Syafi'i bagi muka, itu adalah ia. Tapi ada ramai orang zaman sekarang, ada ramai wanita, mereka buka bahagian leher, dan apabila mereka pakai tudung, maka mereka kekalkan bahagian leher di sini terbuka. Tudung mereka sampai sini, tidak menutupkan sampai sini. Maka hendaklah kita mengajar kepada mereka untuk menutupkan. Okey, dan dalam apabila kita sebut tentang ta'rifan muka, sudah jelas perkara ini. Leher bukan sebahagian daripada muka. Baik. Maka ini adalah batasan muka. Apa yang ada dalam batasan ini? Daripada kulit dan bulu-bulu hendaklah dibasuh. Zahir dan batin, zahirnya dan batinnya, melainkan dikecualikan janggut dan jambang aridan lelaki yang kedua-duanya adalah lebat, tebal. Apakah makna lebat atau tebal? Yani apabila kita duduk dengan orang ini yang ada janggut, yang ada jambang, apabila kita duduk dengan dia dengan jarak yang biasa ni kita bercakap dengan dia, tak semestinya kita duduk tengok macam ini, letakkan mata kita atas janggut dia. Tak, dalam jarak yang biasa orang duduk untuk bercakap, membahaskan. Maka jika boleh dapat melihat warna kulitnya melalui celahan-celahan janggutnya dan jambangnya, maka itu dikira nipis, bukan lebat. Jika tidak dapat melihat warna, maka itu dikira tebal atau lebat. Apabila ia tebal, lebat, maka wajib membasuh zahir sahaja, tidak wajib membasuh batin. Apabila ia nipis, wajib membasuh zahir dan batin. Janggut adalah bulu-bulu yang tumbuh atas dagu. Adapun jambang atau al-aridan adalah bulu-bulu yang tumbuh
atas dua tulang yang ada di bawah, bahagian bawah muka. Adapun misai itu kena basuh zahir dan batin. Apa yang dinamakan dengan al-izaran dalam bahasa Arab atau sideburn itu ini yang ada di sini, maka ini hendaklah dibasuh zahir dan batin. Wanita yang sideburn dia panjang, maka hendaklah dia membasuhnya semuanya. Okey, baik. Kata pengarang rahimahullah, الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku dan segala apa yang terdapat di atas keduanya. Maka rukun yang ketiga adalah membasuh dua tangan serta dua siku. Apakah itu siku atau al-mirfaq? Tempat bertemu dua tulang daripada lingan bawah dengan satu tulang daripada lingan atas. Lingan atas ada satu tulang, lingan bawah ada dua tulang. Tempat bertemu tiga tulang ini dinamakan al-mirfaq atau siku. Maka apabila membasuh tangan, kena membasuh sekali dengan al-mirfaq, sekali dengan al-mirfaq. Kalau tidak membasuh mirfaq, maka tidak sah. Dan bulu-bulu yang ada atas tangan hendaklah dibasuh. Jika orang ada satu jari tambahan, ada 6 jari dalam satu tangan, maka hendaklah dia basuh juga jari yang ke-6 itu. Kata pengarang. Okey, di sini satu peringatan penting. Kadang-kadang ada luka dalam atas tangan, tapi luka itu sudah kering dan sudah ada lapisan yang kering, tak ada apa. Walaupun kena air, tak ada mudarat kerana sudah kering. Maka kata ulama, tidak wajib untuk kamu mencabut lapisan itu supaya kamu membasuh. Tak, kamu basuh je. Kamu basuh. Tak semestinya kamu nak cabutnya. Baik. Kata pengarang rahimahullah, ar-rabi'u mashu ar-ra'si aw ba'dihi walau sya'ratan fi haddih. Yang keempat, menyapu kepala atau sebahagiannya walaupun sehelai rambut yang terdapat di dalam batasannya. Rukun yang keempat daripada rukun-rukun wudu adalah menyapu kepala. Sekurang-kurangnya dalam mazhab Syafi'i adalah menyapu sebahagian daripada satu rambut, menyapu sebahagian daripada satu rambut yang tidak keluar daripada batasan kepala apabila ia ditarik, apabila ia ditarik ke arah ia tumbuh. Apakah makna ini? Ini sangat penting. Apabila menyapu kepala, ada cara yang sempurna dan ada sekurang-kurangnya. Sekarang yang sekurang-kurangnya dalam mazhab Syafi'i adalah menyapu sebahagian daripada rambut, atau menyapu sebahagian daripada kepala yang tidak ada atasnya rambut. Tapi yang ada, kalau menyapu sebahagian daripada rambut itu hendaklah sebahagian yang kita menyapu daripadanya ia tidak keluar daripada batasan kepala. Batasan kepala itu apa? Apakah batasan kepala? Okey, batasan kepala daripada tempat tumbuh rambut pada kebiasaan manusia, kebanyakan manusia. Mana ia mula? Sini biasanya. Maka daripada tempat tumbuh pada kebiasaan banyak manusia sampai ke satu tulang belakang di sini, namanya nuqratul qafa. Tulang ada di belakang sini, namanya nuqratul qafa atau occiput dalam bahasa Inggeris.
Maka sampai sini, ini adalah batasan kepala. Maka hendaklah apa yang kita sapu, ia tidak keluar daripada batasan kepala ketika kita tariknya ke arah tembuh. Yani kalau seorang wanita rambutnya panjang sampai tengah belakangnya, maka kalau dia kumpulkan rambutnya, dia twist, letakkan semuanya atas, kemudian ada sedikit daripada hujungnya, kalau dia sapu sedikit daripada hujungnya sahaja dalam wuduk, tidak cukup. Ini tidak cukup. Kenapa? Kerana apabila dia buka, akan turun dan keluar daripada batasan kepala bahagian yang dia sapu itu. Atau orang yang dia ada rambut panjang yang atas, kalau dia tariknya, maka ia sampai ke hidung. Bahagian yang ini yang keluar daripada batasan kepala, kalau dia hanya sapu ini, tidak cukup. Dia kena sapu apa yang kekal dalam batasan kepala ketika tariknya. Seperti itu. Baik. Harap ini adalah jelas. Okey. Kata pengarang, sekarang kita bukan membahaskan tentang sunat-sunat, kita membahaskan tentang rukun-rukun. Mungkin ada orang akan tanya, mana kita tak sebut tentang baca bismillahirrahmanirrahim, kita tak sebut tentang basuh 3 kali dan perkara-perkara lain daripada sunat. Kita sekarang hanya syarah tentang rukun-rukun. Ini bab tentang rukun-rukun salat. Seorang tahu kalau dia tidak buat rukun-rukun ini, maka tidak sah wuduknya. Okey. Adapun sunat, kalau orang tidak buat, masih lagi sah wuduknya, tapi ada kesan atas pahala. Okey, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata pengarang, al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al ka'bain atau mashul khuffi idza kamalat syurutuh. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga 2 buku lali atau menyapu khuf sekiranya sempurna syarat-syaratnya. Ini bahasa Melayu. Kalau perkataan buku lali itu bahasa Melayu. Saya tahu di Indonesia mereka tak guna perkataan buku lali. Itu apakah makna buku lali? Buku lali adalah al-ka'ban, 2 tulang yang timbul di sisi 2 kaki. Itu adalah al-ka'ban dalam bahasa Melayu, buku lali. Maka rukun yang kelima, membasuh 2 kaki sekali dengan 2 buku lali. Maka kena basuh sekali. 2 buku lali itu kena dibasuh sekali. Ada daripada Indonesia, dia tulis bagi kita, Muhammad Isa tulis mata kaki. Dalam bahasa Indonesia dikatakan mata kaki. Masya Allah al-azim. Barakallahu fikum. Akramakumullah. Barakallahu fiki ya Nida. Akramakumullah. Okey. Maka hendaklah dibasuh 2 kaki sekali dengan 2 buku lali atau 2 mata kaki. Dan jika orang dia memakai khuf, maka memadai dia sapu atas khuf tanpa dia basuh 2 kaki. Apakah itu khuf dan apakah syarat-syaratnya? Khuf itu yang dinamakan dalam bahasa Melayu, ia adalah kasut. Tapi kasut yang menutupkan 2 buku lali. Kasut yang menutupkan 2 buku lali. Bukan kasut yang rendah daripada 2 buku lali, tidak menutupkannya. Kasut yang menutupkan 2 buku lali. Dalam bahasa Inggeris kita kata foot gear. Dalam bahasa Inggeris. Itu adalah al-khuf. Maka jika orang
dia memakai khuf dengan syarat-syaratnya, boleh dia sapu atas khuf tanpa dia basuh dua kakinya. Tapi apakah syarat-syarat menyapu atas khuf? Saya akan sebut secara ringkas, sahaja. Saya tak akan sebut banyak detail, tapi di antara syarat-syaratnya adalah kena pakai setelah tahara yang sempurna, yakni setelah dia telah buat wuduk yang sempurna, dah basuh dua kakinya, dia mula untuk pakai al-khuf. Okey. Dan al-khuf itu kena kuat setahap yang mana ia tahan untuk seorang musafir yang biasanya zaman dahulu mereka musafir atas unta. Apabila mereka turun untuk rihat atau mahu bertolak balik, maka ada hajat-hajat yang mereka buat, mereka perlu untuk berjalan. Kalau tahan untuk seorang musafir buat hajat-hajat itu tanpa ia terkoyak, itu dikira kuat. Tak semestinya seorang boleh berjalan dengan khuf itu daripada Kuala Lumpur sampai ke Kota Baru untuk dikira ia adalah kuat. Tak semestinya. Okey. Tapi dengan ini juga diketahui bahawasanya jika ia tidak kuat setahap itu, seperti contoh seperti stocking yang dipakai dalam kaki, maka itu tak sah untuk seorang sapu atasnya. Tidak sah, tidak memadai. Okey. Dan khuf itu di antara syarat-syaratnya ia adalah suci, bukan contohnya daripada kulit khinzir. Ia adalah suci. Dan ada juga di antara syaratnya ia adalah menghalang air daripada masuk, mani' li nufudhil ma', menghalang air daripada masuk. Dan jika seorang dia muqim, dia boleh sapu sehari semalam, yakni 24 jam. Adapun bagi musafir boleh sapu 3 hari 3 malam, yakni 72 jam. Okey. Dan apa yang membatalkan sapu atas khuf, apa yang membatalkan adalah kalau dia cabut khuf itu, atau habis tempoh, atau berlaku dengannya apa yang mewajibkan mandi wajib. Saya tahu, saya sebutnya dengan cara yang ringkas. Nanti insya-Allah mungkin kita buat satu dars khas tentang sapu atas khuf. Kita baca daripada kitab fiqh seperti Matnu Abi Syuja' atau selainnya. Kita boleh bagi lagi detail tentang perkara ini. Okey, muslimin dan muslimat rahimakumullah, rukun yang keenam kata pengarang rahimahullah, as-sadisut tartibu hakadha. Yang keenam, tertib sebagaimana susunan di atas. Baik. Rukun yang keenam daripada rukun-rukun wuduk adalah tertib. Maka untuk wuduk itu sah, kena jaga tertib itu yang kita dah sebut. Dia mula dengan membasuh muka diiringi dengan niat, kemudian membasuh dua tangan, kemudian sapu kepala, kemudian basuh dua kaki. Jika orang dia turun dalam satu tasik atau satu sungai atau satu laut dengan niat untuk berwuduk, maka dia masuk, badannya semua ada dalam air dan dia niat wuduk, sah perkara ini, sah. Dan ini adalah dinamakan at-tartibut taqdiri. Dinamakan at-tartibut taqdiri, maka sah ini. Baik. Kata pengarang, faslun wa yanqudul wudu'a ma kharaja minas sabilain ghairal maniyyi. Sekarang kita mahu bahaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Maka kata pengarang, faslun, fasal, dan yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu dari dua jalan qubul dan dubur melainkan mani. Maka di antara apa yang membatalkan wudu, jika keluar sesuatu daripada qubul atau dubur, sama ada biasanya keluar atau biasanya tidak keluar daripada qubul dan dubur. Yani jika keluar daripadanya air kencing atau najis dari belakang, atau
atau keluar daripadanya batu, atau keluar daripada duburnya ulat, itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Melainkan mani, dikecualikan mani. Mani itu tidak membatalkan wudu, tapi ia mewajibkan mandi wajib. Dan mani berdasar atau menurut mazhab Asy-Syafi'i, ia adalah suci, bukan najis. Menurut mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Kata pengarang, wa massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batnil kaffi bila ha'il, dan menyentuh kubul anak Adam atau lubang duburnya dengan menggunakan telapak tangan tanpa pelapik. Kalau orang menyentuh kubul anak Adam, yakni bahagian zakar daripada lelaki, dan di sini kita jelaskan kita tidak malu kerana seorang mahu tahu. Ini hukum hakam syarak, kena tahu supaya dia tahu bagaimana dia buat. Maka kita tidak malu syarah tentang perkara ini. Ini perkara penting. Jika seorang dia sentuh bahagian zakar, maka itu membatalkan wudu jika dengan telapak tangan dan tanpa pelapik. Tapi bukan kalau dia sentuh selain daripada zakar. Kalau dia sentuh bahagian atas daripada pahanya, atau dia sentuh bulu ari, maka itu tidak membatalkan wudu. Atau dia sentuh dua telurnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Okey. Bagi wanita kata ulama, yang membatalkan wudu adalah multaqa syufraiha 'ala al-manfadh, yakni tempat bertemu dua bibir farajnya atas al-manfadh. Manfadh itu lubang yang atas al-manfadh, lubang. Maka itu adalah apa yang membatalkan jika disentuh dengan telapak tangan tanpa pelapik. Kalau dengan pelapik tidak membatalkan. Kalau dengan selain telapak tangan tidak membatalkan juga. Dan ini dia sebut qubul atau dubur anak Adam. Bagi dubur, apa yang membatalkan jika menyentuh lubang dubur dengan telapak tangan tanpa pelapik. Kalau menyentuh dua papan punggung tidak membatalkan. Hanya yang membatalkan adalah bahagian lubang dubur. Halqatud dubur itu adalah yang membatalkan. Okey. Walaupun seorang wanita dia tengah tukar baju dalam bagi anaknya yang kecil, maka dia sentuh kubulnya atau duburnya dengan bahagian yang kita dah sebut, maka batal wudu si ibu itu. Walaupun dia bayi. Ini adalah hukum. Dan disebut di sini anak Adam. Jika daripada binatang, itu tidak membatalkan. Okey, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apakah itu telapak tangan atau batinul kaffain? Batinul kaffain diketahui apabila kita buat dua tangan seperti ini. Okey. Dan kita tekan sikit. Dan kita buka di antara jari-jari. Okey. Maka apa yang kita tak boleh nampak itu adalah batinul kaffain, telapak tangan, melainkan bahagian sini. Tengok, ini boleh tengok, boleh. Maka bagaimana untuk dua jari ini diketahui bahagian batin baginya? Kita buat seperti ini. Apa yang tidak boleh nampak daripada dua jari ini, itu yang dikira batin bagi dua jari ini. Okey. Maka jika dia menyentuh kubul atau dubur dengan selain telapak tangan, batinul kaffain, tidak batal wudu. Walamsu basyaratil ajnabiyyati allati tushtaha, dan menyentuh kulit wanita ajnabiyah yang disyahwati. Di antara yang membatalkan wudu jika seorang lelaki
dia menyentuh kulit wanita ajnabiyah yang disyahwati. Apa makna yang disyahwati? Yakni yang sudah sampai keadaan biasanya dalam kebiasaan disyahwati. Rupa badannya biasanya disyahwati. Maka kalau seorang lelaki menyentuh wanita ajnabiyah seperti itu, maka batal wuduknya dan wuduk kedua-dua mereka batal. Kedua-dua mereka batal wuduk. Maka di sini walaupun wanita itu belum baligha lagi, dia belum baligha, tapi sudah sampai ke tahap rupanya badannya disyahwati oleh dalam kebiasaan. Kenapa kita kata dalam kebiasaan? Kerana ada setengah orang yang syadz, yang dia ada tabiatnya lain dengan tabiat kebanyakan manusia. Maka kerana ini kita kata pada kebiasaan. Maka kalau orang menyentuh perempuan yang dia masih lagi kecil, tidak disyahwati pada kebiasaan, seperti perempuan yang berusia contoh 7 tahun, biasanya tidak disyahwati, maka ini tidak membatalkan wuduk. Juga kalau wanita yang besar, yang dewasa, dia menyentuh anak lelaki yang biasanya dia tidak disyahwati, tidak membatalkan wuduk. Tapi kalau dia sampai ke tahap yang rupanya nampak disyahwati walaupun belum baligh, maka kalau menyentuhnya batal wuduk. Okey, dan apa yang membatalkan wuduk itu jika menyentuh bahagian kulit. Tapi kalau menyentuh bahagian rambut, maka jika seorang menyentuh rambut wanita ajnabiyah, ini tidak membatalkan wuduk. Walaupun kalau dia menyentuhnya dengan sengaja, itu haram, tetapi tidak membatalkan wuduk. Okey. Dan di sini saya nak ingatkan bahawasanya jabat tangan di antara lelaki ajnabi, wanita ajnabiyah, maka itu adalah perkara yang haram, diharamkan dalam syarak kita dan disebut dalam hadis. Maka hati-hati jangan orang dia bermudah-mudah dalam perkara ini. Ini perkara yang haram. Okey. Kata pengarang rahimahullah, wa zawalul aqli la nawmu qa'idin mumakkinin maq'adatahu, yakni dan hilang akal, tidak termasuk tidur orang yang duduk tetap papan punggungnya. Okey, di antara apa yang membatalkan wuduk adalah jika hilang akal. Jika orang hilang akalnya, jadi gila, batal wuduknya. Jika hilang akal. Jika orang tidur pun batal wuduknya. Pingsan, batal wuduknya. Tapi dikecualikan jika seorang tidur dalam keadaan dia duduk dengan cara tetap papan punggungnya atas apa yang dia duduk atasnya. Yani dengan cara dia rasa aman keluar angin daripada ni ketika dia tidur. Itu kalau dia duduk dan dia papan punggungnya tetap, kemudian dia bangun dapat dirinya masih lagi dalam keadaan sama, tidak batal wuduknya. Tapi kalau dia bangun dapat dirinya sudah berubah keadaannya, dia sudah berbaring atas sisinya kanan atau kiri atau atas belakangnya atau atas dadanya, maka itu batal wuduknya. Okey. Maka sampai sini dalam kitab Mukhtasar, barakallahu fikum, dan insyaAllah esok kita akan sambung lagi. Dan pada malam ini tertekan. Pada malam ini kita saya nak sebut tentang kisah Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabiullah Nuh, dia seorang rasul yang pertama yang diutuskan kepada kaum yang kafir. Yang sebelumnya daripada para anbiya, yakni Adam, Syith dan Idris, belum ada pada zaman mereka orang-orang kafir di kalangan manusia. Tapi berlaku kekufuran setelah kewafatan Nabiullah Idris alaihi salam. Setelah kewafatan Idris alaihi salam dengan satu tempoh,
Maka datang iblis kepada sebahagian manusia dalam rupa paras seorang manusia, dan dia kata kepada mereka, tengok kepada 5 para awliya yang baru meninggal, bukankah kamu mahu ingat mereka? Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Maka dia kata kepada mereka, bukankah kamu mahu ingat mereka atau mahu lupa mereka macam itu? Maka kalau dia kata, kalau mahu ingat mereka, buat bagi mereka patung-patung. Maka mereka buat patung-patung bagi 5 orang ini. Maka dia datang kepada generasi yang setelah mereka yang buat patung. Yang buat patung itu mereka tidak menyembahnya, hanya buat. Dia datang kepada generasi yang setelah, dia kata kepada mereka, ini yang sebelum kamu, ayah kamu, datuk nenek kamu, mereka menyembah 5 patung ini, maka kamu kena ikut mereka. Maka ada yang menyembah 5 patung itu dan mereka jatuh dalam syirik. Kemudian syirik tersebar di kalangan manusia sampai berlaku jahiliyah yang pertama. Kemudian diutuskan Nuh alaihi salam. Maka Nuh adalah seorang rasul pertama yang diutuskan kepada orang-orang kafir. Kerana yang sebelum mereka, yang sebelum Nuh alaihi salam daripada para anbiya, mereka diutuskan dan belum ada di antara manusia orang-orang kafir. Maka Nuh alaihi salam dia telah buat dakwah. Dia buat dakwah 950 tahun. Buat dakwah, tapi yang beriman dengannya sedikit. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada dia bahawasanya akan turun azab, dan Allah menyuruh dia untuk membina kapal. Maka dia bina kapal dan dia ambil daripada binatang-binatang atas kapal itu, jantan dan betina, dan dia suruh orang-orang Islam naik atas kapal itu. Kemudian mula at-tufan. At-tufan itu keluar air daripada bumi, bumi mengeluarkan airnya, kemudian turun air daripada langit, bertemu air bumi dan air langit, dan berlaku tufan yang besar. Yang telah naik dengan Nuh atas kapal itu, ada di antara mereka anak kepada Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam dia ada 4 anak. Salah satu daripada mereka dia kafir, namanya Kan'an. Dia tidak terima naik atas kapal. Dia kata, saya akan pergi kepada satu gunung besar untuk mempertahankan diri daripada air. Tapi dia mati dengan orang-orang kafir. Adapun 3 yang lain yang mereka ikut ayah mereka Nuh alaihi salam dan mereka beragama Islam, mereka selamat atas kapal bersama Nabiullah Nuh alaihi salam. Setelah kapal Nabiullah Nuh ia tetap atas gunung Al-Judi di Iraq, dan orang-orang Islam turun daripadanya, maka tidak ada di antara mereka yang dapat zuriat melainkan 3 anak Nuh ini, Sam, Ham dan Yafith. Maka manusia yang ada sekarang atas muka bumi ini, semua mereka daripada keturunan 3 anak Adam ini. Yani kita semua sekarang juga daripada keturunan Nabiullah Nuh alaihi salam. 3 anak Nuh alaihi salam, Sam, Ham dan Yafith. Dan setelah kewafatan Nuh, maka berlaku juga syirik di antara manusia. Maka Allah Ta'ala telah mengutuskan seorang Nabi namanya Hud alaihi salam. Tapi sampai sini dalam kisah kita pada malam ini. Barakallahu fikum. Jangan lupa untuk tekan share untuk membantu sebarkan ilmu agama ini. Kita bukan orang yang cari nak jadi masyhur. Kita bukan seperti orang ini yang mereka keluar dalam social media supaya dapat jadi masyhur. Kita hanya niat untuk
membantu orang belajar ilmu, dan harap niat kita sentiasa ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan seorang yang ikut kita boleh dapat juga saham dengan dia membantu sebarkan, share dan sebarkan, dan tekan like apabila kamu tahu like ini akan menyampaikan page kepada orang ramai lagi. Bantu kita dengan like, dengan follow, dengan apa yang membantu untuk sebarkan ilmu ini. Barakallahu fikum, akramakumullah, jazakumullahu khairan. Dan dan untuk zikir, untuk zikir untuk malam ini, maka hendaklah memperbanyakkan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka hendaklah buat ini 1000 kali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum juga semua yang tulis doa dalam komen. Akramakumullah, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam kepada semua yang tulis Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya gembira apabila melihat ada orang-orang yang mereka ambil berat tentang ilmu agama dan mereka sudi untuk duduk dan dengar ilmu ini. Alhamdulillah, ini perkara yang menggembirakan hati. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.